Boleh ke 1 gram 1000 keping nak ditukar kepada 1 kilo emas sekeping macam ni? Okey, baik. Untuk urus niaga emas, Fabricol tidak membenarkan customer untuk menukar jenis emas kerana emas adalah salah satu item ribawi yang mana urus niaga secara train adalah haram. Walaupun gram emas adalah sama, tetapi kos pembuatan gold bar 1 gram dan 1 kilo jauh beza. Sebab tu dalam Islam, kita tidak dibenarkan menukar barangan ribawi apabila terdapat perbezaan nilai. Jika tuan-puan nak tukarkan saiz emas ini, bermaksud tuan-puan perlu jual dulu 1000 keping gold bar 1 gram ini dan beli 1 keping gold bar 1 kilo dengan harga emas semasa. Jika tuan-puan jual 1000 keping gold bar 1 gram hari ini, tuan-puan akan dapat RM460,000 harga belian semula iaitu RM460 per gram. Kemudian, tuan-puan beli semula 1 keping gold bar 1 kilo macam ni, tuan-puan perlu membayar dengan harga jualan RM491,000 bermaksud tuan-puan dah rugi sebanyak RM31,000. Jadi, sebelum tuan-puan buat keputusan untuk membeli emas, pastikan tuan-puan jelas dengan matlamat simpanan emas. Bila ada matlamat, tuan-puan akan dapat memiliki item emas yang bersesuaian sekaligus dapat memaksimumkan keuntungan dengan simpanan emas. Di akaun EmasGap, tuan-puan boleh dapatkan emas saiz yang besar walaupun bermula dengan bajet yang kecil. Dengan menabung sikit-sikit di akaun EmasGap, bila cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan gram emas itu kepada emas fizikal untuk simpanan sendiri. Nak mulakan tabungan emas pertama, klik pada beg biru atau klik link di bio saya, nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.